Yang 9. Boleh tambah lagi kan? Nampak macam betul-betul dalam belakang tu. Hari-hari hidup kita ni membaca doa Nabi Yunus alaihissalam. Hari-hari kita ni jangan terlepas daripada membaca doa Nabi Yunus. Doa Nabi Yunus, Sa'ad bin Ibn Abi Waqqas menceritakan bahawa Nabi SAW sabda, hal adullukum ala ismillahil a'zam. Nak tak aku tunjukkan kamu nama Allah yang hebat, yang besar sungguh, yang hebat sungguh. Doa Yunus, doa Nabi Yunus alaihissalam. Doa Nabi Yunus ni kita baru sampai dekat nak meninggal dunia. Ingat betul-betul. Hari yang terakhir kita atas dunia ni, doa ni kita akan sebut. Bila tengok dia malaikat mula berdiri depan muka kita, malaikat sebut, wahai roh, sila keluar daripada jasad ini. Sebut terus doa ni. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ni kalimah yang kita kena sebut di akhir perjalanan hidup kita. Dia ada beberapa rentetan, nanti kita akan sampai tajuk nanti. Tajuk yang hari terakhir kita di dunia ini. Hari masa terakhir. Tapi sepanjang kita hidup ni, jangan berhenti dah kita sebut doa Nabi Yunus ni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Rasulullah kata, fa ayyamal muslim da'a biha fi maradi mautih 40 marrah. Siapa-siapa yang dekat nak meninggal dunia, dia baca doa ni 40 kali. 40 kali. Dekat nak meninggal dunia dah, dia dah rasa dah, dia dah, masa dia tu dah memang dekat dah. Dia pun la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. 40 kali. Saya sebut 4 kali tadi, mewakili 40 kali. Mudah-mudahan demikian. Bila kita sebut demikian, famata fi maradi zalik. Lepas pada tu dia meninggal dunia. Lepas pada dia sebut la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin tu, dia meninggal dunia. Dia meninggal dunia. Rasulullah kata, utiya ajra syahid. Diberi pahala mati syahid. Kita tak pergi Palestin pun mati syahid. Kita tak dapat pun perang, kita tak perang pun, tapi kita dapat pahala mati syahid. Utiya ajra syahid. Nak sebut tu payah. Kerana nak sebut ni tak mudah. Dan kita dapat ilmu ni pun maknanya beruntunglah bagi saya sebut beruntunglah. Kerana kalau kita tak pernah pun dengar cerita-cerita ni dalam tempat-tempat yang lain. Tapi alhamdulillah pada pagi ni Allah pilih kita untuk kita dapat ilmu ni. Jadi kita pun dekat nak meninggal dunia ni, ataupun hari-hari sekarang ni, sentiasa dah ulang. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Katakanlah kita hari tu betul-betul dah kita nampak dah. Malaikat dah turun dah sampai ke hujung jari kaki kita dah. Sampai saat yang kita nak menghadap depan Allah dah. Lalu kita rasa dah sakit dah. Seluruh tu badan kita dah rasa dah. Di rambut kita sakit, telinga kita sakit, kuku kita sakit, bibir kita dah mengetak sakit, lidah kita dah mengisut masuk ke dalam dah, mata hitam kita dah jadi putih dah. Masa saat tersebut mulut kita sebut la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ulang pada kita demikian, diberi kepada kita pahala mati syahid. Rasulullah kata, wa in bara'a. Kalau katakanlah dia baca ni, terlepas dia. Terlepas daripada meninggal dunia. Dia sembuh, maka sembuh totally. Sembuh sungguh pada diri dia. Wa in bara'a. Kalau dia terlepas daripada itu, terlepas api neraka Allah. Selamat dia daripada neraka Allah. Terlepas benda yang paling susah dalam hidup dia, pada diri dia. Wa qad ghufira lahu jami'u dzunubih. Kemudian yang ketiga, Allah ampunkan semua dosa-dosa yang pernah dilakukan dalam hidup dia sebelum daripada itu. Allahu akbar. Tak adalah pada kita besarnya nilai doa yang diambil oleh Nabi Yunus, yang diajar oleh Allah melalui Nabi Yunus ini. Ketika mana Nabi Yunus ditelan oleh ikan tu, dia baca kalimah ni je, nampu ikan tu. Kalau tidak kerana doa ni,
lalabisa fi bid'ah sinin. Kekal dalam perut ikan nun tu sampai bila-bila. Allah sebut demikian. Tapi kerana doa ni juga kita kalau mana kita tersempit hidup kita. Tersepit hidup kita. Terlalu sukar dalam hidup kita nak melalui ujian ini. Mulut kita jangan berhentilah sebut la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ulang. Kalau sekiranya kita terlepas daripada ujian tu, terlepas totally pada kita. Kadang-kadang kan ada orang datang kan, nama kita disenaraikan untuk dia bankrupt. Na'udzubillah min dzalik. Kita pun Allah nak buat macam mana? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Baca sungguh-sungguh. Nanti akan ada jalan penyelesaian. Itu cara Allah jadikan demikian. Mudah-mudahanlah pada diri kita. Kadang-kadang kita datang dalam hidup kita ni satu keadaan yang sukar untuk kita nak lalui. Datang ujian dalam hidup. Kita tak tahu ujian apa. Yang kita tak jangka dalam hidup kita. Kita kena melalui ujian yang sesukar ini. Bacalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin sebanyak 40 kali paling tidak, ataupun baca lebih pada itu sampailah Allah lepaskan kita daripada bebanan ujian itu sendiri. Allahu akbar. Kalimah ni kan, jemaah ambil ni baca, saya baca, jemaah ikut, dan ambillah ia merupakan satu ijazah ilmu yang kita belajar pada pagi ini. Walaupun kalimah ni biasa kita sebut, tapi ambillah sebagai satu ijazah, tanda kita belajar. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Saya ijazahkanlah doa ini kepada semua jemaah yang hadir pada pagi ini. Cara demikian pada diri kita ya. Untuk paling-paling tidak kita pernah menjadi saksi dalam hidup kita di hadapan Allah nanti. Saya pernah belajar doa ini ya Allah. Ini pada diri kita demikian. Dengan sebab itulah kita akan dapat merasai kelazatan beribadah kepadanya. Baca sampai kita rasa nikmat sungguh. Tertidur kita dengan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ulang. Ya Allah, bebannya masalah ni ya Allah. Tertekannya hidup aku ni ya Allah. Banyaknya ujian aku ni ya Allah. Segala apa yang aku ditimpa pada aku ni, kamu ya Allah. Kullan yusibana illa ma kataballahu lana. Tak ada benda yang Allah kenakan pada kita kecuali memang Allah dah tulis untuk diri kita dalam hidup kita. Jadi kita lalui lah. Dalam keadaan ni, siapa yang boleh melepaskan ujian ini dalam hidup ini? Hamba ya Allah. Kita sebut demikian. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Bahkan air mata kita mudah mengalir sebab hati yang bersih daripada dosa. Bila kita sebut ni, akan mengalir air mata kita. Ketika mana mengalir mata kita? Ketika mana pergantungan kita betul-betul dengan Allah. Masa tu hati kita ni tak ada dah yang lain kecuali kamu ya Allah. Kita mula rasa nikmat dengan kalimah yang kita ulang ini. Kita rasa satu kalimah yang memberi kekuatan dalam hidup kita. Dan kita berhadapan dengan hidup kita ni, hunalika tuliyal mu'minun. Di sana aku akan uji orang mukmin. Allah sebut, wa zulzilu zilzalan syadida. Di sana aku akan goncang goncang-goncangnya hidup dia. Akan kena dalam hidup kita demikian. Dalam hidup kita ni ujian-ujian yang sedemikian rupa. Apabila kita hati yang bersih daripada dosa dan murka Allah, apabila diampunkan dosa kita, ia akan memancarkan kejernihan pada wajah seseorang. Di antara benda yang lebih utama lagi, rasa tenang je hidup. Kita ni senyum je manja. Orang kata engkau ni tak ada masalah ke? Hidup tenang je. Kita kata
Tak ada orang yang hidup ni tak ada masalah. Allah buat hidup ni ada masalah. Mana ada hidup yang tidak ada masalah? Kita mana ada orang yang belayar tidak di lambung ombak. Kita mesti berada di mana saja pun mesti di lambung ombak dalam hidup kita. Hidup ni kan begitu. Pada diri kita mesti ada ujian-ujian hidup kita yang Allah jadikan. Cuma macam mana kita nak mengatasi ujian itu, menjadikan diri kita tenang. Hidup kita ni, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ini kalimah yang menyebabkan paling kemuncak tenangnya waktu mana kita nak menghadap depan Allah. Waktu tu lapang je, sonok je kita nak sampai dah masa kita nak menghadap depan Allah. Sukanya hati kita, gembiranya kita untuk kita nak menghadap di hadapan Allah saat demikian. Pada diri kita ini, ia akan memancarkan kejenihan pada wajah. Sebaliknya dosa akan mengeruhkan wajah dan membebankan hidup seseorang. Kita berhenti setakat ni. InsyaAllah tersambung pada akan datang nanti.